Hari ini kita bersama Rahim dan Raja Baung. Lawa ni ke? Ya. Kena bibir sikit tadi. Sikit tak? Oh, tak ada macet tu. Topik sangat tak? Dia tak lekat kat ni. Dia apa dia punya tu. Dia punya kat atas gigi tu. Dia tak masuk dalam. Buat mikrofon. Itu dulu. Banyak makan sayang. Jangan lupa guys, share dulu, share, komen dulu. Jangan lupa. Komen. Cinta manis. Cinta mana? Dia sungai cinta mana? Mana? Okey. Satu kilo tu. Setengah tu. Manis gayanya, umpan tapayak sungainya. Ya. Terima kasih Tuan Zaipan. Komen-komen anda. Tak ada orang Melih kali ni tu. Orang ajak tak nak pergi. Ada je awak ni. Tuan Zaipan. Tuan Zaipan. Jaga Anda minta saya bagi. Anda minta saya bagi. Doi Zaipan. Terima kasih Doi. Ada tapi orang tak ngajak. Allah kesiannya. Orang nak pergilah. Nolong megang-megang je. Kenari kenduri tak payah orang ngajak. Kalau kampung tu dari mara saja. Tak gitu. Orang kau atas dari mara tapi jauh tu. Lain. Mu ganu aku pahal. Ya, jangan baru masuk. Terima kasih. Jangan lupa share dulu, komen dulu. Jangan lupa. Hari ini meeting Pemburu Baung 9115. 915. Harap rasa ni. Harap rasa ni. Dia. Raja Baung ke depan tu. Ya. Raja Baung yang depan tu. Saya terbangkan ke cinta manis. Hari ini. Joki dah naik ke? Hai. Joki dah awet lagi. Dah berasak dah. Gitu. Ini masih lagi untuk mencek tambahan. Tunjukkanlah Raja Baung tu. Ada tu, nampak dekat depan tu. Nampak tu. Nampak kan? Terima kasih Cikgu. Ada dah. Senang. 7 ekor dah. Nanti kita tunjukkan. Ada lagi. Kena dia katanya. Kalau tak kena tu bukan Raja Baung tu. Gitu. Raja banjir pun boleh. Raja banjir pun boleh. Adik awak lah Raja Baung tu. Awak penghulu baung. Ya. Gitulah. Adik kau muka ala-ala design. Gitu. Boleh minta saing. Jangan lupa Raja Baung dah dapat lesen dok tu. Dapat dah seekor. Dia dah. Kau tak kena ke Raja Baung tu? Hak kena. Zahir kena. Awak kat mana tu?
Kawan dekat cinta mana? Kawan dekat cinta. Eksklusif kalau tidak Raja Bawang takkan pergi. Ya. Ini eksklusif. Selama 10 tahun 10 tahun sekali ya mancing. Ya. Mancing bersama. Ya. Saya tak jarang pergi dengan penghulu baung. Ya. Saya biasa pergi dengan partner saya. Jadi hari ni mana-mana yang nak tengok secara eksklusif, jadi kita bawa. Jangan lupa teruskan menonton, tap screen dan juga share. Kalau boleh komen sekali. Awak tak raya ke? Saya jengka saya Kedah. Awak tak raya ke saya? Jengka Raja Kedah. Apa tu? Saya baca pun macam tu. Shopper, dia orang tulis guna shopper. Saya semalam je beraya. Hari ini dah kena kerja pula. Gitu. Dan balik kan boleh beraya lagi. Sempat lagi. 4 hari je. Yang hadir. Jangan lupa guys, tap screen dulu, share, komen-komen. Saya terbangkan hari ini Raja Bawang. Yang mana umpan tu jangan lupa cek dekat TikTok. Ni dia ni sikit ni, dia apa? Dia berlumpur, dia dua tu. Dia kalau surut lagi dia lawa sini, duduk sini. Ada Allah kan. Dia orang jengka ke raya kat Kedah, dia cakap, jengka umpan bawang yang mana elok. Kena cuba. Mana-mana kena cuba dulu. Dia kena cuba dulu. Semuanya elok belaka. Ya, jangan lupa guys, share. Untuk dia saiz kecil ni dia tak pelik. Dia nak yang sejarah. Jadi dia ada sejarah. Jangan lupa share, komen. 51 mata memandang. Jangan lupa guys, hari ini kita nak mendahului 20K. Sebelum tu, Raja Bawang nak ucap selamat Hari Raya. Ya. Jadi pada semua yang berada di mana-mana, jadi tempatan ni Raja Bawang ucapkan selamat Hari Raya. Terima kasih kepada semua yang sentiasa menonton. Sangkut. Ya ke? Jap. Let tu. Jap. Terima kasih orang Kedah. Komen share dulu. Share dulu. Setiap komen anda saya jawab. Selamat guys. Betul, tapi mesti tak salah alamat. Ya. Dia memang itulah kadang-kadang. Dah naik ke buat tu, tiba-tiba rompak keluar. Itu kira dah bukan rezeki tu. Gitu. Itu kalau ikut nampak tadi besar ni, lebih kurang saiz yang besar jugalah. Tapi bawang kuning. Jadi gitulah, boleh dikongsikan. Tapi korang jangan ni. Raja Bawang akan special dalam bulan 7 nanti. Raja Bawang akan tiap-tiap minggu akan bawa peminat-peminat mancing bawang lah, ataupun kaki pancing. Raja Bawang dengan Rahim dah bincang. Jadi kita orang akan bawa Rahim. Kita akan bawa seorang lah. Setiap minggu, sebulan tu 2-3 orang. Kita pilih random je yang mana-mana kaki pancing. Tapi kena tinggalkan komen dekat tu lah, dekat YouTube ataupun di mana-mana platform Raja Bawang. Okey, itu dia. Rahim. Jadi hari ni cara mancing dia kita kena ubah lah. Dia kena kena cepat belajar lah. Jadi cara dia makan tu kita kena cepat belajar. Banyak ini. Itulah ucapan dari Raja Bawang. Yang masih belum mengenalinya. Hari ini saya terbangkan khas tu. Memang terbangkan khas betul. Okey, ada apa-apa soalan untuk Raja Bawang? Ataupun ada apa-apa? Raja Bawang, macam Raja Bawang cakap tadi lah. Jadi setiap bulan 7 nanti Raja Bawang akan bawa peminat-peminat kaki pancing. Jadi kita mungkin akan bermalam ke atau macam mana. Dan juga Raja Bawang akan bawa terbangkan khas lah, RJ ataupun Nizam. Tunggu je lah. Itulah dia. Kata-kata Raja Bawang. Yang masih belum follow Raja Bawang, jangan lupa. Di YouTube, di TikTok, jangan lupa guys. Ya bawa masuk tu. Selamat pagi. Salam Adil Adha. Yang berkorban tu berkorbanlah pagi ini. Untuk misi kita hari ini, misi memburu bawang kuning 915. Taman apa ni? Temang Negara Banyak Bau. Ya ke?
Kalau macam tu, cuba cek saya dekat TikTok tu. Gitu. Dia. Masih lagi. Masih mencari ketambahan lagi. Nak umpan tu, jangan lupa cek saya kat TikTok. Hari ni saya termakan khas Raja Bau. Waalaikumsalam. Mana spot? Ya sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Ya, waalaikumsalam. Cinta manis. Aduh, Fai. Apa makan? Dia kau saya arun ni mah. Ayah arun ni laju ni dia memang dahsyat sikit lah. Dahsyat banyak. Dia memang nak lari ke tengah. Lepas dia makan dia akan lari ke tengah. Awal capek. Dia. Ni tepat ni. Mana rezekinya tak up pun. Jap lepas ni. Kejap. Umpan dekat depan tu. Satu lagi kau dia. Kejap, mana lokasinya? Cinta manis. Area tertik. Area karak. Gitu. Komen ni nak menghala ke bentung. Dia. Dia sayang. Dia. Lepas ni kamu tunjukkan hasil dia. Sekejap lagi. Satu persinggahan lagi. Sekejap ya. Baik Rodom. Yang mana nak umpan tu jangan lupa cek saya kat TikTok. Cuba cek saya kat TikTok. Hari ini anda post. Hari ini anda order. Hari ini hadir support. InsyaAllah. Terima kasih yang hadir tu. Terima kasih. Jangan lupa share dulu. Share, komen. Yang terdekat area Temeloh mentakak boleh cek saya kat TikTok. Banyak dah hasilnya. Ada dah 7 ke 8 ekor. Itulah. Air besar sikit ni. Air besar sikit. Wow, lain tepi sikit ni. Wow. Jaga. Tu cakap tadi. Raja bau cakap nak payung. Alhamdulillah. Anda minta doa-doa anda ada hasilnya. Terima kasih yang mendoakan tu. Terima kasih. Okey. 1 2 3. 1 2 3. Okey dah. Alhamdulillah. Jangan lupa guys, share dulu, komen. Kenyang nampak perut dia kenyang. Ya, besar sikit. Dia kenyang sikit. Kenyang ke? Sebab itu dia tu. Dia banyak makan ni. Dia banyak air besar ni, ulat banyak. Dia makan belakang locek.